Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku. Marilah kita sama-sama berdoa, semoga kita dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Okey guys, sekarang ni waktu pukul 7.12 pagi. Hari ni hari Ahad, macam biasalah. Aku dan sahabat-sahabat aku nak pergi ride berserapan pagi. Hari ni kita orang nak pergi ke area Pilah, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan lepas tu tengah hari insyaAllah kita akan pergi ke open house lah. Mungkin minggu ni last lah open house yang kita dapat. Open house yang dibuat oleh Cikgu Anwar di Seremban. So sekarang ni aku menuju dekat Petronas Lebuh Raya Silk berhadapan dengan Unit 10. Kita nak berkumpul dan berjumpa dengan sahabat-sahabat kita. Aku minta maaf guys sebab dah lama sangat tak buat video YouTube. Disebabkan busy sangat aku ni. Terima kasih kepada semua yang sentiasa support channel aku daripada dulu hingga sekarang lah. Terima kasih banyak-banyak guys. Tuhan saja yang dapat membalas jasa baik korang semua. So nanti dalam perjalanan aku akan cerita sikit lah macam mana aku maintain motor aku ni. Sebab ada sahabat-sahabat kita di dalam channel YouTube aku, diorang ada tanyalah macam mana nak jaga motor ni. Lepas tu nak minyak hitam yang terbaik lah, apalah kan. So nanti aku akan ceritakan dengan korang semua lah. Sambil-sambil aku ride ni aku akan ceritakan. Alright guys, nanti jumpa aku dekat Petronas. Alright. Okay guys, Alhamdulillah sekarang ni aku dah sampai dekat Petronas depan LLM ni. Dekat belah belakang sana tu Unit 10 lah. Ni LLM. Okay, nak tengok siapa yang dah sampai. Oh, nampak gayanya ada yang dah sampai ni, Ustaz ni. Aku nak pergi isi minyak dulu. Assalamualaikum. Pergi isi minyak jap. Motor baru. Salam. Baru kan. Hari ni dalam 4 orang saja guys. 4 orang saja yang follow pergi ride. Mungkin masing-masing busy, masih ada lagi open house. Okay guys, kejap lagi kita akan bergerak lah. Alright. Ni guys, motor NNS 250 daripada Honda. Meter dia dah TFT. Amin amin ya rabbal alamin. Bacaan doa daripada Ustaz. So kita nak bergerak sekarang. Let's go. Assalamualaikum. Okay guys, Alhamdulillah sekarang ni kita dah mula bergerak untuk pergi ke Kuala Pilah untuk berserapan. Sekarang ni pukul 7.56 pagi. Kita gerak awal sikit. Plan dia pukul 8, tapi memandangkan tak ada lagi ahli yang nak join, kita gerak je lah kan. Aku dan sahabat-sahabat aku ni akan menggunakan laluan Sikh Highway ni dan terus masuk Lekas dan seterusnya akan pergi ke Kuala Pilah lah. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat
Jalan Kuala Pilah, dekat-dekat dengan Zaini Salai. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 8.50 pagi. Nampak gayanya jalan ni banyak sikit kereta pagi ni. So aku masih lagi tak dapat nak memotong sebab kiri kanan banyak kereta. InsyaAllah lagi 24 minit akan sampailah dekat destinasi untuk kita bersarapan. So dekat mana aku nak bersarapan nanti, jangan lupa tonton video aku ni sampai habis. Nanti aku akan letakkan nama kedai dia. Kalau korang nak pergi repeat, bolehlah repeat. Okay guys. Okay guys, sekarang ni aku dah melepasi persimpangan nak pergi ke Istana Seri Menanti tu. Dekat sebelah kiri aku tadi ada perkampungan Jelapang Padi dekat kedai makan Ain tu. Aku dah sabar, aku masih lagi meneruskan perjalanan. InsyaAllah lagi 19 minit sampai. Okey, berbalik. Okey, kat sini aku nak cerita sikit lah bagaimana aku maintain motor aku. So ada yang bertanya minyak hitam apa yang aku pakai. Ini adalah pendapat aku lah ya, cara aku maintain. Macam aku ni, aku ikut aja macam mana yang direkomendkan oleh pihak pengeluar motor. Sebelum ni aku dah banyak juga pakai motor-motor skuter yang lain, termasuk daripada brand SIM. Lepas tu aku pakai RT3, aku pakai X-Max, aku pakai Elegant, banyak lah kan. So rata-ratanya aku pakai minyak hitam. Aku pakai minyak hitam yang ori lah. Kebanyakannya aku beli dekat pam minyak, ataupun aku beli online dekat authorized seller, ataupun aku beli dekat online macam dekat dalam Shopee tu dia ada mall kan, beli dekat situ. Macam sekarang ni aku pakai minyak daripada Petronas, minyak semi sintetik. Aku beli dekat Shopee, Petronas Shop. Harga sebotol dia tak silap dalam RM37 ke RM39 ke, macam tu lah. Untuk X-Max kita pakai 1 point berapa, 1.3 ke macam tu, tak ingat dah. Kena beli 2 botol lah kan. Dekat meter aku ni, aku dah set hari tu. Selepas aku tukar, aku dah reset minyak oil oil trip tu. Sekarang ni dah hampir 1600. Motor aku masih lagi rasa sedap lah kan. Sebelum ni ada juga minyak-minyak lain yang aku dah pakai. Antara dia aku pakai minyak Mizu, minyak iPhone pun aku pernah pakai. So far bagi aku minyak Petronas ni antara yang terbaik jugalah. Walaupun meter dah mencatatkan lebih kurang 1600, motor aku masih smooth lagi. Ada yang bertanya berapa kilometer boleh pakai. Kalau macam aku ni, selalunya aku akan tukar minyak hitam 2,500 ataupun 3,000 km sekali. Kalau macam motor S-Max ni, filter dia murah, boleh tukar sekali lah dengan filter, ataupun 2 kali tukar minyak hitam, baru sekali korang tukar filter. Macam dulu aku pakai TL500, aku pakai filter ori daripada M-Force. Harga dia boleh tahan tak dia punya filter dia tu, 60 lebih ke 70 lebih ke. Kalau yang itu sebaiknya kalau korang nak jimat lah, 2 kali korang tukar minyak hitam, korang tukar lah filter tu. Aku memang standard lah, 2,500 ke 3,000 aku akan tukar minyak hitam lah. Lepas tu berkenaan dengan minyak gear, kalau skuter ni ada gear, selalunya aku tukar 2 kali tukar minyak hitam, baru sekali aku tukar minyak gear. So yang ini memang common lah aku rasa kot.
Tapi yang ini aku bagi tahu kepada yang tak pernah lagi pakai skuter lah. So maintenance dia ada 2 minyak lah. Satu minyak hitam dan satu lagi minyak gear. So far aku pakai X-Max ni antara servis yang terbaik lah, yang orang kata paling murah lah yang pernah aku pakai motor. Sebelum-sebelum ni aku pakai daripada jenama SIM, waktu aku pakai Elegant dulu daripada Modinas. Tapi Modinas paling best lah. Minyak dia 800 ke 900 ml je, maknanya satu botol je lah. Dulu aku pakai RT3 satu botol lebih. Lepas tu aku pakai TL500 tu. TL500 tu kena pakai 2 liter lebih. So maksudnya korang kena beli 3 botol minyak. Untuk motor aku ni, kos sekali tukar dengan minyak hitam bergantung pada minyak hitam apa yang kau belilah. Macam iPhone tu kalau korang beli fully mungkin mahal sikit lah. Kalau macam Petronas ni, hari tu aku beli dekat Petronas shop dekat Shopee. Aku beli RM37 rasanya, kali 2 lebih kurang dalam RM74. RM74. Lepas tu filter ori aku beli RM15. So tak sampai 100 pun sekali servis kan. Kalau minyak gear tu, kalau korang nak tukar boleh je pakai apa-apa minyak gear. Janji korang confident lah brand tu. Selalunya kedai akan masukkan minyak motor ataupun high ref ke, ataupun banyak lah minyak-minyak gear ni. Tapi kalau korang nak jimat lagi senang. Korang beli je minyak gear manual kereta yang 1 liter tu. Korang boleh pakai sampai 10 kali isi kot. Sebab minyak gear tak banyak. Kalau motor X-Max ni tak silap minyak gear dia dalam 200 ml kot. Dalam 200 ml. Kalau 1 liter tu 5 kali korang boleh isi. Apa pun bergantung pada korang semualah nak pakai minyak apa. Janji ori lah. Bagi aku ketulinan minyak tu penting lah. Janganlah terbeli minyak recycle ke terbeli minyak apa, minyak yang cair ke. Lagi satu, ada juga fan-fan aku yang bertanya, kalau terlebih pakai minyak hitam tu macam mana, motor okey ke? Pengalaman aku lah, aku pernah je terlebih daripada 3,000 aku pakai kan. Tapi korang make sure minyak korang tu jangan susut. So macam mana nak check, korang bacalah buku panduan korang punya motor kan. Kalau macam motor X-Max aku ni, aku intai je. Sebab dia ada apa tu, macam kaca tu kan, macam boleh nampak lah minyak tu, paras level minyak tu boleh nampak lah. Kalau ada setengah motor tu, macam Elegant aku dulu, dia pakai stick. Kalau stick tu korang ukur lah, stick tu. Make sure masa korang ukur tu, masa korang sukat tu, ataupun macam X-Max aku ni, aku tengok je, korang double stand lah motor tu, double stand dekat tempat rata. Tapi janganlah korang tengok masa motor tu baru lepas ride, korang tengok, korang double stand terus tengok kan. Itu memang tak boleh lah. Maksudnya minyak tu tak habis lagi turun kan. Mungkin minyak tu masih ada lagi dekat komponen-komponen dalam enjin. Minyak tu tak habis turun lagi. Korang pun tengok, minyak tak cukup lah. Lepas tu korang isi. Korang isi memang habis lah motor. Maksud aku bukan habis rosak, motor akan jadi lemau lah. Macam motor TL aku dulu, TL500 aku dulu, memang tak boleh isi lebih minyak. Kalau terlebih je, motor memang akan lemau, susah nak dapat top speed. So make sure korang check level minyak hitam korang. Kalau katakan busy, tak sempat nak tukar ke apa ke, korang check dulu minyak hitam tu ada ke lagi tak. Jangan sampai surut lah. Sebab apa surut, kemungkinan enjin dia punya piston ring tu, katakan motor dah lama kan, motor dah lama, selalunya dia akan makan sikit lah. Kadang-kadang dalam enjin ni memang panas, certain minyak dia akan boleh meruap.
So dia akan hilang sikit lah dia punya kapasiti tu. Kalau macam aku pernah kena lah motor masa aku pakai SIM VTS 200 aku dulu, minyak dia kering. Masa tu aku tak ada ilmu lagi, aku belasah je bawa pergi kerja, check pun minyak tu, lama minyak tu boleh kering. Aku pun tak pasti pasal apa dia punya apa tu boleh kering kan. Tapi memang masa tu aku tak check pun. Kalau macam korang buat pergi kerja hari-hari, better check lah seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Kalau macam aku ni motor jalan ride weekend ataupun weekday sekali-sekala je, aku akan check lah 3 minggu sekali, sebulan sekali, macam tu. Check level tu yang penting. Jangan sampai minyak hitam kering. Okay, sekarang ni aku dah sampai dekat mana ni guys? Dekat Kuala Pilah lepas tu apa lagi tips penjagaan motor untuk skuter-skuter 250cc ke atas ni. Rasanya macam tak ada apa sangat lah kan. Macam kalau kotor, korang basuh lah. Macam tu je lah. Lain-lain macam tayar, kalau macam tayar standard X-Max ni memang tak sedap lah. Memang kena tukar tayar yang elok sikit. Banyak lah tayar dekat luar, brand-brand apa tu, brand Pirelli ada, brand Metzeler, macam-macam lah brand yang elok kat luar tu, korang boleh beli lah. Apa lagi aku buat dekat motor ni, hari tu aku ada tukar pro fender, exhaust belakang. Lepas tu fork depan aku turunkan sikit dan aku servis. Spring masih lagi spring standard untuk fork depan ni. InsyaAllah nanti kalau ada modal sikit aku akan tukar lah, cari spring yang elok sikit. Sekarang ni pun dah sedap dah, cuma saja je lah kan. Nak bagi sedap lagi. Alhamdulillah, apa yang aku boleh katakan selepas aku tukar pro fender dekat belakang ni, memang sedap lah. Sebab dulu aku ada pakai brand RCB, dia agak keras sikit. Dah habis setting lembut pun keras juga bagi aku. Lepas tu aku ada tanya kedai nak servis berapa. Dia orang kata nak ambil dalam 200 lebih kalau servis exhaust belakang kan. So bagi aku kalau servis 200 lebih, masa tu aku ada modal lebih sikit, aku terus sambar pro fender lah, pro fender X series kan, yang ada tabung. Ok, aku akan sampai lagi dalam 2 minit dekat tempat serapan ni. Kita orang nak pergi Laman Nurani. Lagi apa aku nak cerita pasal motor 250cc ni. Kalau macam NS 250 kat depan aku ni, dulu orang panggil Forza, sekarang ni orang panggil NSS 250. Kalau motor baru tu standard lah, orang akan servis lah dekat mana-mana service center. Kalau macam NSS 250 depan aku ni, yang Abang Saras pakai ni, dia kata dia boleh servis dekat Impian X. Motor dia pun tak sampai lagi 1000 gitu. 1000 pertama tak sampai lagi. Alhamdulillah guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Laman Nurani. Kalau korang nampak kat depan ni, oh, dia dekat atas tasik ke apa ni. Tak ada parking Ok guys, sekarang ni dah sampai dekat warung Laman Nurani. Kita orang berempat je. Ini tukang mengajaknya. Yang mengajaknya itu masih dalam on duty katanya. Ni kawasan dia. Tadi kita orang daripada jalan depan ni dan masuk ke sini lah. Ini tak tahu ini tasik ke, buatan ke, ataupun memang semula jadi. Nanti kita tanya toke dia. Makan kat dalam tu. Jom kita masuk. Ni stiker dia. Sorry lah guys, aku tak bawa stiker. Ni banyak gambar-gambar motor. Okay, ni menu-menu. Tengok. Menu dia nasi lemak. Nasi lemak, mi Bandung. Ni nasi lemak goba. Dia telur mata dekat atas.
Sambal dia, sambal Negeri Sembilan ni mesti ada bawang. Bukit tadi ada tempat kosing. Ada keropok. Alhamdulillah, tadi dah berserapan dekat Laman Nurani. So sekarang ni pukul 10.18 pagi. Kita orang nak pusing-pusing dekat area kawasan ni. Mungkin nak cari apam johol frozen untuk kita bawa balik. Memang dekat Selangor memang tak jumpa lah apam johol ni. So kita tapau, kita bawa balik lah. Alang-alang dah turun dekat sini. Lepas tu nanti tengah hari baru kita pergi open house rumah Cikgu Noor. Okay guys, nanti jumpa dekat tempat orang jual apam johol. Alright. Okay guys, tadi dah berhenti dekat apam johol tu. Tengok rumah orang. Lepas tu berpagar pula tu. Memang tak jadi lah kot. Nak panggil. Rasanya orang tu dia buat dekat dalam rumah kot. So kita pun tak jadilah nak beli apam johol. So kita teruskan perjalanan. Sekarang ni kita bantai ikut map je. Dia bagi jalan jalan dalam. Tak apalah, kita pusing-pusing kampung orang kan. Kita tengok apa yang ada kat sini lah. Surau Kampung Pulau Pandan. Ini kawasan Kampung Pulau Pandan. Sejuk je kat kawasan ni. Pokok-pokok banyak kan. SLBC. Oh, masjid sebelah Tokong lah. Bangunan-bangunan lama. Kuala Pilah ni memang orang kata tak lari daripada makanan salai. Kiri kanan tadi berasap tu. So aku singgah tadi sekejap untuk beli daging salai. Sebenarnya daging salai ni tak semestinya nak masak lomak cili api je. Tadi member aku baru bagi resipi. Boleh letak kat dalam spaghetti. Dia kata sedap gila sebab daging tu smoking kan. Bukan isap okok. Daging tu di smoke, diasap, disalai kan. Nanti kita balik, kita try lah. Okay guys, sekarang ni masih lagi meneruskan perjalanan. Sekarang ni aku dekat-dekat area kedai makan air ni. So, kita patah balik nak pergi ke Seremban untuk menghadiri open house Cikgu Noor. InsyaAllah dalam setengah jam lagi sampai lah kot. Sekejap aja singgah dekat tempat salai tadi. Berbau asap rasanya badan aku ni. Kita singgah Petron sekejap untuk mengisi minyak kot. Dia orang ni ataupun nak pergi toilet. Macam biasa lah. Dah pukul 11 dah ni. So sekarang ni kita meneruskan perjalanan untuk pergi ke open house. Tak jauh daripada Petron. Petron apa ni tadi tak ingat lah. Yang ada Mary Brown tu.
So dalam 5 minit insyaAllah akan sampai lah. Sekejap je ni. Ni lah Petron. Sekarang waktu lebih kurang pukul 11.18 minit tengah hari. Open house start pukul 11. So ok lah tu. Ngam-ngam kita sampai dekat-dekat pukul 12 nanti. Ok guys, nanti jumpa aku dekat open house. Alhamdulillah, kita dah sampai guys dekat open house cikgu. Benci aku. Assalamualaikum. Allah, masih jemputan. Selamat datang. Selamat datang lebih bertuah. Bumi adat macamnya. Yang saya join sekali. Oh tu, ada tahlil ni. Ada dalam tu ada tender. Tender semua dah dalam makan sini. Bikari ada, bakso ada. Oh, insya-Allah, insya-Allah. Saya doa je. Rakan-rakan saya sampai ke Mekah dulu di Muda ya. Haji Syam, di Baradok. Agak banyak sikit mana. Oh, cendol. Oh, tak sah ya negeri 9 ni. Ha, tu. Salai. Kita makan apa ni, daging masak cili api bersama daun apa ni? Daun ubi. So, bakso pun ada. Ni meriah ni. Open house, mungkin open house terakhir pada bulan ni. Ni pun dah last awal dah ni. Okay guys, kita makan dulu. Okay, terima kasih banyak ya. Terima kasih adik-adik. Semoga Allah merahmati ya. Okey. Elok. Ini dah konyang ni. Ngantuk lah, ngantuk. Ngantuk ni. Sedap makan kan? Ngantuk. Oh, jangan boleh tak? Okey, terima kasih. Okay, Di. Masih Di. Okay guys, alhamdulillah. Tadi kita dah makan dekat jamuan open house daripada rumah Cikgu Anwar. So sekarang ni kita masih lagi dekat Seremban, on the way nak balik lah. So kita akan menggunakan jalan highway KL Seremban. Lepas tu kita akan masuk susul ke Putrajaya macam tu lah. Okay guys, alhamdulillah rancangan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Aku akhiri video aku dengan Assalamualaikum dan bye-bye.